Pernah tak bila anda nak guna terpenting ni sekali tumpah? Mesti pernah berlaku kan? Lupa terpenting kan? Ada cara-cara kita nak buang bau terpenting ataupun bau varnish, cat minyak. Pertama, pakai mask. Kedua, lapkan lebihan terpenting ataupun varnish. Gunakan wet tissue untuk buang dia punya liquid dia dan buang masuk dalam plastik. Ketiga, gunakan bikarbonat soda ataupun soda baking soda untuk removekan bau terpenting ni. Masukkan dalam bekas dan campur dengan air sedikit. Kemudian mixkan dia supaya kita boleh gunakan sebagai scrub. Gunakan sponge dan juga soda bikarbonat yang dah campur dengan air ni, korang gunakan dia sebagai scrub untuk buang bau-bau terpenting yang kuat sangat tu. Benda ni korang boleh dapat lah dekat kedai rujak ke apa. Dia punya soda bikarbonat ni, dan korang boleh gunakan untuk buang bau terpenting. So tak ada masalah kalau korang tertumpah terpenting tu. Like, komen dan share untuk tips seterusnya. Westlife Kreatif.